Komite Banding FIFA resmi menolak banding yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengenai pemalsuan dan peniruan dokumen. Menurut ahli politik Malaysia, mengundang Presiden FIFA ke ASEAN tidak membuahkan hasil karena Infantino tidak diajak berjoget seperti Trump, begitu ungkapnya. Tak hanya mendapatkan kritikan dari dalam negerinya, warga Argentina pun ikut mengkritik Federasi Sepak Bola Malaysia. Menurut warga Argentina, skema naturalisasi Malaysia sangatlah aneh. Jika Argentina dan Malaysia memiliki konektivitas budaya, menurutnya itu juga tidak masuk akal seperti dibuat-buat. Hukuman lanjutan pun diperkirakan akan dijatuhkan kepada timnas Malaysia. Kemungkinan pembatalan kemenangan atas Nepal dan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Menurut pengamat sepak bola Malaysia, seharusnya FAM meniru cara proses naturalisasi seperti yang dilakukan oleh Indonesia, agar semua masyarakatnya mengetahui silsilah keturunan pemain. Mari kita simak video selengkapnya. Y tampoco es que Argentina tenga demasiada conexión cultural con Malasia, y más pensando tiempo atrás, no con la inmigración de ahora, sino con la inmigración de hace 50 o 60 años, pero bueno, podría darse el caso. Ahora, es muy raro todo, y también es raro que hayan ido a buscar jugadores tan específicos, en el sentido de que quizás uno a primera vista, no sé si se le hubiese ocurrido ir a nacionalizar a jugadores de Argentina jugando en la liga local o con algún pasado, o por ejemplo Delgado jugando en Colombia, para ir a nacionalizarlo con todo este esquema tan raro, tan complejo, donde vos tenés que encontrar la documentación o falsificar, en teoría, siempre presuntamente, la documentación de familiares anteriores para probar todo esto. Entonces, incluso la rareza de estas convocatorias eran las que habían dado también cierto halo de legalidad, porque uno dice, bueno, si lo fueron a nacionalizar es porque tenían algún tipo de documentación que lo vinculaba. Satu laporan daripada satu portal Argentina yang melaporkan mereka telah obtain sijil kelahiran asli nenek atau datuk kepada Facundo Garces, di mana memang betul Facundo Garces ini dilahirkan dekat Santa Fe, Argentina. Ada dia punya surat beranak, ada perakuan kelahiran. Jadi kalaulah media pun boleh dapat, media Argentina boleh dapat, takkanlah FM tak boleh dapat, betul tak? Dan kalau media Argentina pun boleh dapat, takkanlah FIFA tak boleh dapat, lagilah mereka ada kuasa. So itulah dia tuan-tuan sekalian, tak boleh buat apalah. Walaupun PMX ada menjemput Gianni Infantino untuk datang ke Malaysia ketika persidangan ASEAN baru ini, nampak gayanya Infantino dia tak termakan dengan tarian TMX itu. Mungkin sebab PMX tak ajak menari kot. Sebab dia ajak Trump menari, so kita dapatlah tarikh 90%. Tapi dia tak ajak Infantino menari, so tak dapatlah apa-apa kan. So orang tak tahu apa kan ceritanya. Tapi sekarang ini, saya nak balik pada apa yang saya sebutkan tadi, iaitu berkenaan dengan naratif-naratif pelik yang cuba dimainkan oleh sesetengah pihak yang kelihatannya menyokong revolusi Harimau Malaya inilah kan. Saya just orang kata buat secara umum lah, saya tak nak terlampau spesifik sangat. Sekarang ini, ada pihak yang mendakwa keputusan FIFA ini sebenarnya membuktikan betapa rayuan FAM ada asas. Iaitu sekarang ini mereka tidak dihukum berdasarkan kepada pemalsuan dokumen, cuma masalah kesilapan dokumentasi. Kerana itulah FIFA sekadar hukum FAM denda saja dan tidak digantung, tidak ada potong mata sebagainya, dan pemain-pemain itu pun digantung dan juga didenda pun disebabkan oleh masalah dokumentasi, bukannya masalah berkaitan dengan pemalsuan dokumen. Tapi itu yang pelakar. Sebab dari awal lagi tuan-tuan dan puan, FIFA memang mengenakan hukuman denda sahaja kepada kita dan juga denda tergantung kepada pemain-pemain itu. Itu saja. Dari awal lagi FIFA dah buat macam tu. Unless lah kalau hari tu, masa mula-mula, FIFA kenakan hukumannya lebih berat. Katalah ada pemotongan mata, katalah kita denda lebih besar sebagainya kan. And then kemudian selepas rayuan gelap-gelubuk, FIFA mengurangkan hukuman. FIFA kata, okey FAM, kita tak hukum kau macam ni, kita hukum macam ni saja. Kita kurangkan hukuman. Dan masa itulah kalau anda nak claim yang rayuan FAM berkenaan dengan kesilapan dokumentasi itu berasas. Tetapi sekarang ini, keputusan FIFA kekal. Bermaksud pertuduhan mereka yang asal, iaitu tuduhan pemalsuan dokumen juga kekal. Anda kena ingat mula-mula FIFA kata apa? Kita palsukan dokumen. Am I right? So, bila hukuman kekal, maka stabilitas juga kekal. Banyak negara di luar yang menggunakan proses naturalisasi. Tetapi saya nak gunakan contoh yang sangat dekat dengan kita, iaitu Indonesia.
berdasarkan perbualan kita dengan beberapa wartawan daripada Indonesia, apa yang kita dapati adalah apabila mereka mula mengenal pasti identiti pemain-pemain warisan ini, ada satu pencarian maklumat yang komprehensif dilakukan. Dilakukan oleh sebuah task force, ada seorang ketua dia, diorang ada sebut nama dia, aku masih tak ingat, aku dan lupa nama individu tersebut, yang mengetuai jentera pengumpulan maklumat ini. Dan apabila maklumat itu dikumpulkan dengan cukup Dah ada database lah. and bear in mind, nak mengumpulkan maklumat tersebut sebenarnya tak susah sangat kerana majoriti daripada pemain warisan mereka datang daripada Belanda. Dan Belanda memang dari dulu sehingga sekarang terkenal dengan pengarkiban yang luar biasa. One of the best in the world. Daripada zaman kolonial mereka, diorang punya archive tu very strong. So even for example, detail susur galur Hector Havel pun ada di sana, di archive Belanda. Salah satu perkara yang terkeluar di media sosial juga. Jadi untuk Indonesia sebenarnya perkara itu mudah. Kalau nak dapat susur galur itu mudah. But despite it being easy, mereka masih lagi melakukan satu proses yang komprehensif untuk double check dan triple check semua, dan kemudiannya mengumpulkan segala informasi tersebut. Dan apabila informasi itu dikumpulkan, ianya kemudiannya dibentangkan di Parlimen. Dan ditayangkan secara live kepada TV. Jadi bermakna setiap rakyat ni boleh tengok, ada akses untuk mengetahui susur galur setiap pemain. Tak ada ke seperti yang FM cakap, tak boleh sebab ni rahsia peribadi. Tak ada. Ini kan national interest. National interest yang mana harus ada transparansi kan. Macam tu rupanya. National team kan dikatakan milik rakyat. Jadi harus ada transparansi dengan rakyat. Jadi itu yang dilakukan dengan begitu menyeluruh oleh Indonesia. Jadi tidak ada sebarang doubt sekiranya pemain-pemain itu ada susur galur. Malah ada beberapa pemain di luar sana yang sememangnya tak lepas proses naturalisasi tersebut, seperti Jairo Ridowal yang tak melepasi syarat yang ada pada Indonesia. Bahkan dia pemain yang dah main Premier League status tinggi lah, tapi tak melepasi syarat. Itu proses yang sangat menyeluruh, yang transparan, yang dilakukan oleh Indonesia. Tetapi kenapa kita tak boleh nak replicate proses tersebut? Kenapa kita tidak boleh mendedahkan informasi ini kepada rakyat? Kerana ini adalah proses yang melibatkan kerakyatan. Saya masih ingat dalam satu siri kenyataan yang berbentuk, pada pandangan saya, PR disaster, hantaran-hantaran di social media sejurus selepas perkara ini broke out di public ish. Ada salah satu tu agak awal untuk FAM mengatakan kepada semua bahawa seolah-olah memberikan isyarat bahawa mereka tidak akan mendedahkan perkara ini kerana ada undang-undang yang melindungi data peribadi mereka. Pada saya, Kish, kalau dah jadi national interest dan kalau sudah diperbincangkan di peringkat di semua lapisan masyarakat, perkara itu harus didedahkan kalau mengikut saya lah. Tapi sekali lagi kita terpaksa tunggu apa yang akan dikeluarkan oleh FIFA next lah. Dan as it stands, macam mana, Kish? As it stands, kita tunggu motivated decision. Kemudiannya berdasarkan statement FM, kes ni akan dibawa kepada Court of Arbitration. Dan selepas Court of Arbitration keluarkan keputusan, aku tak tahu bila mereka akan bersidang, bila keputusan akan dikeluarkan. Tetapi selepas mereka mengeluarkan keputusan, di situlah kita akan dapat kepastian tentang what happens next. Kerana sekarang ini selepas semuanya dah lengkap dan jelas dan finalize daripada FIFA, kemudiannya AFC pula akan mengambil tindakan terhadap perlawanan-perlawanan yang telah pun Malaysia lalui terhadap FAM. Aku kurang pasti apa lagi tindakan yang bakal menimpa skuad kebangsaan kita. Tetapi sekarang, adakah dengan kita ke CAS ini akan memberikan satu potensi untuk repercussion yang lebih besar kepada Harimau Melaya? Kau tahu apa yang pelik, Faiz? Kalau rakyat Malaysia tahu butiran kes ini, kita boleh memberikan pandangan adakah pergi ke CAS ni membantu atau tidak. Masalahnya kita sendiri tak tahu apa yang butiran appeal kita. Sanksi berat yang membayangi Federasi Sepak Bola Malaysia tampaknya tinggal menunggu waktu.
Ketidakmampuan mereka membuktikan keabsahan silsilah keturunan pemain naturalisasi menjadi sorotan serius dunia olahraga. Ini menjadi pukulan besar bagi reputasi sepak bola Malaysia di kancah internasional. Sampai di sini with LK, temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.